Dato', one question, Dato'. Regarding the upcoming Online Safety Act, the government is planning to enforce the part where the parents are supposed to monitor the kids' online activities. How is the authorities going to enforce this? We will wait until we receive the Online Safety Act, ONSA. And one of the key things that has to happen first is the formation of a online safety committee that largely will be under the purview of the Minister in charge of law. Jadi kita kena tunggu sehingga proses itu selesai, dan apa yang ditakrifkan sebagai kemudaratan dalam talian, online harms, itu akan diperjelaskan melalui jawatan kuasa tersebut. Jadi kita tunggu sehingga proses itu lengkap dan selesai. Ada apa-apa soalan lain? Ya, sila. Elul from FMT. The family of Teo Beng Ho and several activists have called out PH leaders for keeping mum on the NFA verdict given to the family. So, would you like to comment on that? This was not discussed in today's cabinet. Datuk Hilmi daripada TV3. Kita lihat sekarang ni dah banyak negeri mula untuk nak haramkan penggunaan vape, especially yang kes terbaru ada dadah sintetik. Adakah ini dibincangkan, mungkin akan ada pindaan baru ke atau bagaimana? Ya, hal ini ada dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini, dan Menteri Kesihatan akan meneliti, tapi masa yang sama saya akan mengarahkan MCMC untuk meneliti jualan produk-produk seperti itu dalam talian. Kita dapati banyak daripada jualan ini juga berlaku dalam platform seperti Facebook. Ada yang jual melalui WhatsApp, ya, dan sudah pasti sebarang tindakan penguatkuasaan juga akan melibatkan pihak KPDN kelak. Maybe, Dr. Sri, ada tak Kabinet membincangkan tentang dasar mobility drone dalam mesyuarat ini? Ya, kita ada. Soalan kedua, sebab saya lupa ada tak juga Kabinet membincangkan kedudukan Datuk Seri Tengku Zafrul dan bagaimana permintaan UMNO untuk mendapatkan kembali 7 kota penuh itu diberikan kepada mereka? Ya, hal yang pertama dibangkitkan oleh Menteri Pengangkutan, dan ini salah satu perkara yang telah dijelaskan oleh Menteri Pengangkutan malam tadi dalam satu program bersama dengan pihak prasarana. Jadi sudah pasti masa perlu diberikan untuk pihak Kementerian Pengangkutan susuli dengan dasar yang telah dipinda dan diberikan sedikit update, ya, terutama penggunaan drone dalam satu-satu had lingkungan dan sebagainya. Soalan kedua tidak berbangkit dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Ada apa-apa soalan lain? Tak? Okey. Ada? Assalamualaikum YB. Salam. Datuk, sebelum ni semalam dilaporkan pihak berkuasa tanah Singapura telah mengumumkan akan ada pengambilan 2 bidang tanah milik kerajaan Malaysia bagi pembangunan dan perluasan kompleks Kasta dan Immigration Woodlands. So ada Jemaah Menteri membincangkan tentang hal tersebut tak, Datuk? Ya, Jemaah Menteri ada membincangkan tentang hal ini, dan Menteri Keuangan 2 telah ditugaskan untuk melakukan beberapa tindakan susulan, dan untuk maklumat lanjut boleh rujuk dengan Menteri Keuangan kedua. Terima kasih. Ada satu lagi? Datuk, sorry nak clear on soalan saya tadi. So far perbincangan tu lebih kepada bagaimana selain daripada pemantauan, ada cadangan betul untuk haramkan vape sepenuhnya ke ataupun bagaimana? Ini di bawah bidang kuasa Kementerian Kesihatan, boleh rujuk dengan Kementerian Kesihatan, tapi dalam konteks Kementerian Komunikasi melalui MCMC kita sedang membuat pemantauan, terutama jualan produk-produk e-sigaret, e-rokok menggunakan platform media sosial. Jadi perkara ini insya-Allah MCMC akan menyediakan satu laporan dan Kementerian Komunikasi akan bawa ke Jemaah Menteri untuk perbincangan lanjut. Kita juga akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan juga KPDN untuk pastikan internet lebih selamat untuk terutama kanak-kanak dan keluarga. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Fahmi Fadil.